Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Muhammad Hakim. Okey, hari ini saya akan review satu apps ataupun web yang bernama Grok AI. Okey, Grok AI ni dia macam lebih kurang macam ChatGPT dengan Google Gemini je. Okey, cuma dekat dalam Grok ni kita boleh buat macam-macam. Salah satunya macam saya student architect, so saya boleh suruh dia generate satu gambar ataupun video berdasarkan plan ataupun rumah yang kita render lah. Okay, so macam saya sekarang, saya pakai laptop. So kat sini saya terus buka je kat Google Chrome ataupun software-software lain yang boleh kita buka lah. Okay, so kita suruh ini, kita search Grok AI. So macam ni lah penampilan punya bahagian muka hadapan dia macam ini. So kita tekan paling atas kali ni. So dia akan keluar macam gini lah. Okay, so sekarang saya dah ada ambil satu plan rumah. So saya letak je, tak kisahlah nak letak plan ke ataupun nak letak gambar rumah ke, nak suruh dia render pun tak ada masalah. Okay, so sekarang saya nak suruh dia buat rumah ni. Okay. So kita tunggu dalam beberapa minit untuk dia buat. Okey, kita tunggu ya. Okey. So dah jadi dah. Ini adalah berdasarkan plan yang kita buat tadi. So ini adalah gambaran rumah tu lah. Okey. So dia kat bawah ni pun ada beberapa option. So kita boleh pilih lah. Macam ni jelas dia, kita boleh pilih salah satu ni, ataupun kalau kata kita tak nak ambil option yang dia bagi ni, kita boleh search pun boleh. Okay, kita boleh tulis tak apa. So okey, katakan kan rumah ni landscape dia kurang. So kita suruh dia tambahkan landscape lah. Okey. Dia akan jadi macam gini. Okey. Itu saja daripada saya apps yang saya review hari ini, iaitu Grok AI. Okey. Sekian, terima kasih.